Selepas beberapa jam penamaan calon, kini 3 calon bebas yang mengesahkan diri bertanding merebut kerusi Dewan Undangan Negeri Bukit Selambau pada pilihan raya kecil 7 April ini bersedia menarik diri atas alasan tersendiri. Antaranya, Meja Bersara Anwar Abdul Hamid memaklumkan beliau sedia menarik diri daripada bertanding jika bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali menyertai UMNO. Jelasnya, beliau turut keluar daripada UMNO tahun lepas selepas Tun Dr. Mahathir mengumumkan untuk keluar dari parti terbabit. Seorang lagi calon bebas, Khamis Awang, pula berkata beliau sedia menarik diri bagi memberi peluang lebih besar kepada calon bebas lain atas dasar perpaduan dengan syarat calon itu berjanji tidak menyertai mana-mana parti jika menang kelak. Dan calon yang ketiga, Abdul Rahim Abu, pula memaklumkan beliau sedang mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri ekoran terdapat beberapa calon Melayu bertanding atas tiket bebas di kerusi itu kerana tidak mahu undi Melayu berpecah. Kerusi itu menyaksikan pertandingan 15 penjuru termasuk calon Barisan Nasional S. Ganison dan calon Parti Keadilan Rakyat S. Manikumar.